Perlis, sebuah negeri yang terletak di antara penghujung Indochina dan permulaan benua Sunda, mulai menempa nama dalam industri pelancongan melalui kekayaan alam semula jadinya. Bukti kepelbagaian flora dan fauna yang endemik dan langka berbeza dengan tempat lain di Malaysia. Iklim di sini juga berbeza. Kemarau dengan tiupan angin timur yang kering ketika monsun timur laut kerana pemisahan geografi garisan Kangar Patani dan Perlis mempunyai jaringan batu kapur tertua dan terpanjang di Malaysia iaitu Banjaran Nakawan. Di Perlis, secara keseluruhannya kita mengamalkan community based tourism. So bermaksud bahawa kita punya catalyst ataupun pemain industri pelancongan di negeri Perlis adalah mereka-mereka yang terdiri daripada komuniti, daripada NGO dan penduduk setempat lah di negeri Perlis. Boleh dikatakan di Perlis ni, kalau disebut NGO Perlis Nature and Wildlife dulu, sekarang ni kita tukar kepada Perlis Nature Explorer. Semua orang tahu kita buat mengenai flora dan fauna lah. Tapi sungguh pun demikian, dengan kekangan yang kita ada ni, kekangan dari segi kewangan lah especially, banyak benda yang kita cuba jalankan tapi terhad masa, tenaga disebabkan mungkin juga kekurangan anggota. Jadi kita kumpulkan jago-jago tempatan yang ada bidang khusus dalam kepakaran masing-masing lah. Seperti contoh kita kumpul mereka yang mempunyai kepakaran dalam bidang serangga ataupun burung-burung dan juga landscape. Ada padang, ada belalang, ada negeri, ada rakyatnya. Jagoh tempatan gelaran diberi. Meski ada yang hakiki, mereka tetap turun padang jika diberi peluang. Hasrat mereka hanya satu, melindungi sumber biologi negeri ini dari dimanipulasi serta digunakan secara tidak sah oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Rayandi bin Ramli, anak jati pada negeri Perlis. Saya seorang jurugambar. Bidang utama saya adalah labah-labah dan juga reptilia. Dengan gambar yang saya ambil, saya banyak melakukan perekotan data di tempat lokasi, tarikh dan masa bagi spesies tertentu yang saya ambil. Contohnya bagi labah-labah yang rare seperti Irura yang sepatutnya tiada di negeri lain dan ada di negeri Perlis. Jadi dengan data yang saya ambil mungkin ia dapat membantu saintis di masa akan datang bagi tujuan kajian, bagi meletakkan nama spesies yang kemungkinan yang ada di negeri Perlis sahaja. Perjalanan Ryan dalam dunia lensa bermula pada tahun 2019-2020. Akan tetapi, minatnya kepada dunia burung, serangga dan labah-labah bermula sejak di bangku sekolah lagi. Keinginannya untuk menceburkan diri dalam fotografi mula membuak apabila beliau mula bekerjaya sebagai anggota tentera. Labah-labah ni adalah labah-labah hasman ataupun daripada famili Sparacidae, ataupun kita dalam guna bahasa Melayu dia adalah labah-labah pemburu, atau spesiesnya Heteropoda tetrica. Tapi tengok macam bukan. Kalau dia tengok pada gambar ni dia agak menarik. Mungkin orang akan panggil dia Heteropoda sp saja. Sebab kalau tengok daripada abdomen dia berwarna lain lah. Kalau ikut tetrica ni dia warna hitam atau koko-koko sikit. So ni dia lebih cerah dan kelabu. So Perlis ni memang menarik. Kaya dengan fauna dia. Ciri-ciri khusus yang membuatkan Perlis kaya dengan spesies langka serta endemik adalah berkemungkinan dari faktor cuaca dan struktur bukit batu kapur. Tidak dinafikan, iklim Indera Kayangan berbeza dengan negeri lain di Malaysia. Justru itu, spesies labah-labah yang sukar dijumpai boleh ditemukan dengan mudah di sini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Huzairi bin Abdul Halim, berasal daripada Perlis, anak jati Perlis.
di mana ekspertis saya lebih kepada untuk mengenal pasti burung-burung yang ada di Perlis dan merekod serta berkongsi ilmu tentang burung yang berada di Perlis. Hanya bermula sebagai pemerhati burung ketika negara dilanda wabak COVID-19 dan perintah berkurung sedang berjalan. Tidak disangka, hati telah terpaut pada keindahan haiwan bersayap ini. Berbekalkan modal secukupnya untuk membeli sebuah kamera, kini nama beliau sering menjadi bualan di kalangan pencinta burung kerana kebolehannya mengesan spesies burung tertentu di habitat asal. Spesies yang ada di negeri Perlis ni yang kurang ada di tempat lain di dalam Malaysia ni lebih kepada Dusky Eagle Owl, Melayan Banded Pita, Orange Breasted Dragon. Pelancong-pelancong luar yang minat kepada burung ni datang daripada Singapura, Taiwan, Hong Kong untuk mengambil gambar spesies-spesies yang ada di Perlis ni. Perlis juga di mana tempat-tempat yang saya ambil gambar ni taklah seteruk kita orang cakap hutan yang tebal yang dalam yang menyukarkan seseorang untuk masuk. Tempat yang saya ambil ni lebih kepada orang cakap hutan-hutan yang kecil, dekat-dekat dengan tempat pelancongan. Jadi mudahkan orang untuk merekodkan spesies-spesies burung ni. Pencapaian beliau bukan hanya demi mengejar populariti, tetapi lebih kepada kepuasan dirinya sendiri. Berjaya menemukan spesies yang jarang ditemui adalah bonus baginya. Ternyata, usaha beliau tidak sia-sia apabila gambarnya diiktiraf oleh Persatuan Burung yang dikenali sebagai WNBC serta dapat berkongsi pengalaman sepanjang proses pemantauan burung-burung tersebut. Kedudukan strategik Banjaran Nakawan yang bersempadan dengan Thailand menjadikan penemuan flora dan fauna di Perlis lain dari yang lain. Namun, lain padang, lain belalangnya. Jaguh tempatan menjadi nadi utama kepada penemuan-penemuan ini. Jadi, tidak hairanlah usaha komuniti, persatuan atau NGO untuk mengangkat Perlis sebagai sumber biodiversiti yang mampan terus menjadi punca mereka bersatu. Assalamualaikum. Hai, saya Muhammad Zulkifli bin Saad, anak jati negeri Perlis. Saya mewakili Perlis Nature Explorer. Bidang perusahaan saya ialah orkid. Penemuan-penemuan orkid endemik serta unik di Perlis adalah kerana hanya di sini iklim khatulistiwa dan subtropika terwujud berbanding negeri lain. Jika diteliti, walaupun musim kering dan panas berpanjangan, orkid di sini mampu bertahan dan terus hidup melata. Bagi saya, benda ni perlu diselamatkan. Sebab dia pun dah tak banyak. Dalam negara kita dah tak banyak dah. Mungkin perlu persempelan. Kita akan kutip anak dia. Yang induk ni mungkin kita akan tinggal di sini. Papio pedilum nidium atau orkid selipa adalah tumbuhan bersifat simpodial dan terestrial. Tetapi, kadang-kadang ia boleh ditemui hidup di celahan batu. Spesies ini terhad kepada Bukit Batu Kapur dan boleh ditemui di Thailand dan semenanjung Malaysia dan ia tersenarai sebagai terancam kerana sering menjadi buruan penggemar orkid.
Tahun 2020 hingga 2023 merupakan tahun La Nina dan pada tahun ini adalah permulaan bagi El Nino. Perlis terpisah dengan Kedah dan negeri semenanjung lain disebabkan di sini dikategorikan sebagai penghujung benua Indochina. Menurut rekod, Perlis antara negeri yang mengalami cuaca panas antara 37 hingga 40 darjah Celsius bagi tempoh kira-kira 3 bulan. Assalamualaikum, saya Syamil Abdul Rahman, anak kelahiran negeri Perlis dan saya merupakan pengasas NGO Perlis Nature Explorer. Bidang khusus saya adalah berkaitan beruk kentoy dan saya juga menjalankan kajian fenologi terhadap tumbuh-tumbuhan, especially tumbuhan Dipterocarp. Kajian fenologi yang digalas oleh saudara Syamil adalah bagi menentukan bagaimana perubahan iklim memberi kesan secara langsung maupun tidak langsung kepada negeri Perlis. Perlis mengalami iklim monsun tropika di mana ketika hujung tahun, monsun timur laut akan mula melanda dan membawa angin kering yang menyebabkan kemarau. Fenologi tumbuhan adalah sangat penting kerana ia akan menentukan sama ada ekosistem akan terjejas atau tidak. Macam pokok yang kita tengok ni, salah satu contoh pokok yang kita pantau selama 4 bulan dan pattern fenologi dia memang mengikut fasa yang sebetulnya lah. Bila kita tengok sekarang ni dah sampai ke tahap dispersion, iaitu buah-buah sudah mula diterbangkan oleh angin dan buah-buah ini cukup matang untuk dijadikan benih. Jadi berdasarkan corak fenologi di sepanjang Banjaran Nangkawan yang kita pantau, ada di setengah tempat yang di mana proses mengeluarkan daun masih berlaku walaupun ketika ini kita anggap sudah terlewat. Tetapi dan dari situ kita akan cari macam mana hubung kait fenologi dengan perubahan iklim yang berlaku di negeri Perlis ketika inilah. Fenologi penting juga dalam menentukan adakah Perlis mendapat impak daripada perubahan iklim dan memberi kesan kepada ekosistem dan sistem rantaian makanan. Dalam konteks mewujudkan satu kumpulan NGO ataupun persatuan yang boleh membantu para pengkaji yang datang ke negeri Perlis, di pihak kerajaan kita juga merasakan bahawa community based tourism adalah salah satu produk lah yang juga boleh dimainkan oleh komuniti ni. Dan daripada situlah pendapatan penduduk di negeri Perlis ni boleh meningkat dengan menggunakan alam, dengan menggunakan sumber-sumber yang ada di negeri Perlis tanpa kita menjejaskan sumber-sumber yang ada dekat dalam negeri Perlis ni lah. Sungguh pun kita kenali Perlis ni sebagai destinasi eko pelancongan. Kita asalnya kita tertinggal satu lagi terma untuk pelancongan, iaitu pelancongan mampan ataupun sustainable tourism. Bermaksud jika kita tidak jaga segala khazanah keindahan alam yang terdapat di Perlis ni, kekayaan biodiversity ni, lambat laun ia sendiri akan habis macam itu saja. NGO PNX ini adalah berfungsi untuk menyokong kepada pelaksanaan usaha pemeliharaan dan pemeliharaan di peringkat komuniti bagi negeri Perlis ini terus stabil dan juga mampan untuk mengekalkan kekayaan biodiversitinya. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Fahmi daripada Perlis Nature Explorer. Bidang khusus saya adalah dalam geological cave yang fokuskan kepada limestone iaitu batu kapur. Selain itu saya juga memfokus juga dalam reptilia dan juga kajian untuk hidupan akuatik. Pertemuan dengan Syamil pada 2020 ketika aktiviti pendakian dan aktiviti dalam hutan membuatkan Fahmi terdetik untuk mengenal alam dengan lebih mendalam. Bila dah minat, bermula rasa untuk bergiat secara aktif dengan lebih serius. Hampir 3 tahun bergiat dengan PNX, Fahmi sudah meneroka hampir ke semua gua-gua di sepanjang Banjaran Nangkawan. Footprint daripada big mammals yang mamalia
Dan sebab gua ni gua yang mempunyai aliran air, jadi kawasan gua ni adalah tempat untuk sumber air bagi hidupan liar yang ada di sekitar ni. Setiap gua menjanjikan keunikan dan cabaran yang tersendiri. Berikutan struktur dalamannya yang berbeza, membolehkan ekspedisi meneroka gua semakin mendapat tempat dalam kalangan peminat aktiviti lasak mahupun pencinta alam semula jadi. Cana limbata ni, dia adalah spesies haruan dan orang panggil dia haruan kedak. Cana limbata dalam bahasa saintifik dia lah, nama saintifik. So, kalau kita boleh nampak sepanjang perjalanan tadi, ada banyak ekor. Jadi boleh dikatakan populasi dekat sini sangat baik. Mungkin kerana airnya bersih dan sebab suhu dia agak rendah. Jadi ekosistem dekat sini sangat baik untuk spesies ni. Gua adalah terowong semula jadi yang terbentuk ke dalam bukit atau gunung disebabkan fenomena alam seperti hakisan air atau angin. Lazimnya, ia terletak di dalam hutan belantara yang menjadi habitat kepada hidupan liar menakjubkan. Terdapat gua yang terkenal dengan tapak arkeologi yang mempunyai artifak berusia puluhan ribu tahun. Malah, ada yang mengandungi lukisan dinding purba yang boleh dilihat sehingga hari ini. Tanpa lelah, jago-jago tempatan meneruskan usaha walau tanpa sokongan padu demi mendapatkan pengiktirafan sewajarnya oleh pihak terbabit. Kemudahan akses masuk ke hutan demi menjaga sumber yang sedia ada untuk tatapan generasi mendatang menjadi salah satu cabaran utama buat mereka. Sumbangan untuk negeri ni bagi saya dah cuba kumpulkan sebanyak mana spesies yang ada, terutama burung dan ular lah, yang rare yang ada di Perlis ni. Saya cuba kumpulkan sebanyak yang mungkin untuk kegunaan sekiranya Jabatan Perhutanan atau pihak-pihak yang berkaitan seperti saintis cuba untuk mencari spesies itu. Saya akan cuba bantu dengan segi data yang saya ada lah. Bagi untuk orang kenal di Perlis ni, banyak spesies yang sangat langka kan, yang mungkin tak ada kat tempat lain, memang ada kat Perlis saja bagi saya. Okey, antara pencapaian yang boleh saya banggakan dan dapat menyumbang kepada negeri, di mana saya telah menemui seekor ular kapak, iaitu ular kapak batu kapur alis mata, iaitu spesies yang terbaru untuk Malaysia dan khususnya di negeri Perlis. Spesies ini dulunya menjadi rekod pertama di dunia yang ditemukan di negara Thailand di bahagian selatan Thai. Kebelakangan ini, Perlis semakin terkenal dengan sektor pelancongannya. Apa yang membuatkan negeri kecil ini menjadi sebutan? Keadaan muka bumi, lanskap dan struktur Bukit Batu Kapur menjadi taruhan terbesar Perlis untuk menarik para pelancong dari dalam maupun luar negara. Assalamualaikum. Saya Aidil, anak jati Perlis. Saya seorang jurugambar khusus kepada gambar-gambar landscape di negeri Perlis. Fotografi merupakan minat Aidil sejak dari kecil.
Beliau amat suka melihat keadaan sekeliling. Dengan hanya menggunakan kamera filem, pelbagai subjek alam menjadi bahan ujiannya. Apa yang menarik minat orang untuk melancong keluar negara? Pada pendapat saya, ianya bermula dengan sekeping gambar. Apabila kita melihat gambar tersebut, kita rasa ingin terpanggil untuk ke sana. Ini yang saya dapati di Perlis. Negeri saya yang mana saya melihat keindahannya yang saya rasa bertanggungjawab untuk berkongsi dengan seberapa ramai yang mungkin, tak kisah dalam negara atau luar negara, yang mana dengan apabila dia orang melihat gambar tersebut akan menimbulkan minat dia orang untuk datang ke sini. Setiap imej ada naratifnya tersendiri, menceritakan tentang alam maupun kehidupan. Sekeping gambar boleh bercerita 1000 kisah. Itulah kepuasan maksimum bagi diri beliau dalam perjalanannya merakam memori indah. Daripada viewpoint orang Kelia ni, saya dah shoot beribu keping gambar. Tapi gambar ni saya rasa paling special. Pasal apa? Pasal kebanyakan gambar bila kita serta orang kapek, dia akan tutup penuh. Yang kita nampak dua puncak ni saja, dengan puncak ni sikit. Yang lain kita akan nampak putih. Banyak orang kapek, tapi gambar ni beza. Awan pada hari ni kita ambil, dia masih tinggal ruang untuk kita nampak lampu-lampu yang bawah ni. Di semua kampung, tasik. Dan masa tu matahari dia mula terbit. Dia mula terbit, kita nampak dia punya cahaya daripada oranye sampai kuning, sampailah atas dia biru, biru cerah, biru gelap. Sebab tu bagi saya, gambar ni memang gambar ni yang katakan 1 dalam sejuta. Perlis dahulu tidak dikenali, namun kini ia dikenali sebagai negeri yang mempunyai alam yang cantik serta menakjubkan. Jaguh-jaguh tempatan yang ada ni sebenarnya bukannya calang-calang lah kalau kita tengok lah. Bukan nak maksud nak angkat diri sendiri ataupun kawan-kawan, tetapi setiap orang ni ada kelebihan dia tersendiri. Ada yang sampai berhenti kerja, ada yang sanggup habis ribuan ringgit untuk memfokuskan kepada bidang yang dia buat ni, bidang khusus dia tu lah. Jadi apa yang kita harapkan agar kita pun mendapat pengiktirafan lah daripada pihak kerajaan, especially untuk mengekang kepada aktiviti-aktiviti biopiracy, sebab kita yang duduk di sini kita tahu apa yang ada di halaman rumah kita sendiri ni, bukannya orang luar yang tahu. Sebab setiap kali orang datang ke Perlis, orang akan refer dengan kita dengan jaguh-jaguh tempatan ni lah. Sebab apa yang kita buat ni sebenarnya berbalik kepada negeri sendiri, bukan untuk kepentingan peribadi semata-mata. Buat masa sekarang, dalam kita punya perancangan adalah untuk menubuhkan satu pusat yang kita namakan Pusat Biodiversity Negeri Perlis ataupun Perlis Biodiversity Center. So pusat ni akan membolehkan semua NGO persatuan yang terlibat dengan pelancongan, terutamanya eko pelancongan, boleh didaftarkan di situ. Dan segala produk yang dihasilkan melalui hasil bumi negeri Perlis ni juga akan dipantau lah ataupun dikawal selia oleh Perlis Biodiversity Center ni. So daripada situlah kita akan menjaga semua komuniti-komuniti yang terlibat, terutamanya dalam komuniti yang memainkan peranan dalam eko pelancongan di negeri Perlis ni. Di sebalik kekuatan jaguh tempatan dalam menjalankan konservasi dan kutipan data, mereka masih lagi berdepan dengan biocetak rompak atau kearifan mereka dimanipulasi. Adakah usaha kerajaan dalam melindungi kepelbagaian spesifik unik dan memberi ownership kepada komuniti setempat dan pelaksanaan ABS, Access Benefit Sharing, mampu melindungi dari segala biocetak rompak? Jika diberi pengiktirafan dan kepercayaan sewajarnya, usaha dan perjuangan dalam melindungi khazanah alam di bumi Perlis akan terus bersemarak dalam jiwa.